Hello semua, hari ini kita akan tengok video yang bertajuk Mikroorganisma, kecil tapi berkuasa. Mikroorganisma memudaratkan atau membantu? Kita sering menganggap bahawa mikroorganisma sebagai berbahaya. Tetapi, adakah anda tahu bahawa banyak yang sangat berguna dan penting dalam kehidupan kita? Dalam industri, yeast boleh membantu dalam pembuatan roti gebu dan minuman kegemaran kita, manakala makanan seperti keju, yogurt boleh dihasilkan dengan menggunakan bakteria seperti Lactobacillus. Dalam perubatan, mikroorganisma digunakan secara meluas. Mereka membantu menghasilkan insulin untuk pesakit kencing manis, antibiotik seperti penisilin untuk melawan jangkitan dan juga vaksin untuk mencegah penyakit. Dalam pertanian, bakteria nitrifikasi membantu memperkayakan tanah untuk tumbuhan yang sihat. Bakteria tertentu seperti Bifidobacteria juga membantu dalam penghadaman haiwan ternakan. Bakteria Lactobacillus juga digunakan untuk merawat air buangan, menghilangkan bau busuk dan menghasilkan kompos. Selain itu, larutan pembersih ekoenzim merupakan hasil semula jadi dan menjadi pembersih mesra alam yang diperbuat daripada sisa pertanian yang lebih selamat dan lebih menjimatkan daripada deterjen kimia. Mikroorganisma kecil tetapi berfaedah, jadi jangan memandang rendah mikroorganisma. Walaupun ia kecil, manfaatnya dalam kehidupan kita sangat besar.